Yang keseterusnya, Abdullah bin Salam juga pernah bertanyakan kepada Rasulullah sebelum dia nak benar-benar masuk Islam tu, dia kata, aku akan bertanyakan kepada Muhammad 3 bentuk soalan, yang mana sekiranya Muhammad ini dapat menjawab ketiga-tiga soalan ini, maka benarlah dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Kalau dia bukan Nabi, kalau dia bukan Rasul, dia tak akan boleh dapat menjawab ketiga-tiga soalan yang aku tanya. Hak boleh jawab hanya kecuali dia benar-benar Nabi dan Rasul. Jadi soalan pertama yang dia ajukan kepada Rasulullah apa dia? Apakah tanda pertama dari hari akhir? Apakah tanda pertama dari hari akhir? Yang dimaksudkan olehnya, apakah tanda yang mula-mula keluar untuk menunjukkan bahawa kiamat tu nak dekat dah? Kiamat tu nak bermula dah. Apakah tanda pertama dia? Tu soalan yang pertama. Kalau orang biasa boleh jawab tak? Berat ni nak jawab kalau bukan Nabi, kalau bukan Rasul. Yang kedua, apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni-penghuni syurga? Lagi tak tahu, kita syurga pun tak pernah masuk. Nak tanya makanan apa yang Allah akan bagi kepada penghuni syurga. Yang ketiga, bagaimanakah boleh terjadi seorang anak mirip atau hampir serupa dengan bapa dia ataupun saudara dia, adik-beradik anak tadi lebih mirip kepada pakcik dia. Oleh gambaran soalan ni macam ni, sekiranya ada satu family, seorang lelaki, suami dan seorang perempuan, isteri, ada 2 anak. Pasal apa anak ni, contoh kalau hak sulung lebih mirip nak serupa dengan bapa dia, dan saudara dia, adik-beradik dia ni lebih mirip kepada pakcik dia, tak serupa macam bapa dia. Senang ke susah? Senang ke susah? Susah. Jadi apa jawapan Rasulullah? Rasulullah bagi tahu tanda yang pertama akan datangnya hari akhir ataupun hari pembalasan ialah akan keluarnya api, yang mana api ini akan menyatukan manusia di barat dan manusia di timur. Benar jawapan kamu. Yang kedua, apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga? Ialah hati ikan. Hati ikan. Hati ikan apa? Wallahu alam lah. Mengikut kesesuaian dalam syurga lah. Yang ketiga, bagaimana seseorang boleh mirip atau menyerupai bapa dia dan saudara dia mirip menyerupai pakcik dia? Ini adalah berkenaan dengan perhubungan yang kita panggil perhubungan badan yang berlaku antara seorang suami dengan seorang isteri. Sekiranya pengakhiran kepada hubungan ni, si suami yang keluar dulu, mani dia lah senang. Si suami yang keluar dulu, capai nikmat dulu, capai orgas dulu, maka anak tersebut akan lebih mirip kepada bapa dia. Tetapi kalau dalam hubungan tersebut berakhir dengan isteri yang capai dulu nikmat, isteri yang dulu keluar dia punya mani tu, maka anak tu akan lebih mirip kepada ibu. Tetapi dalam konteks ni yang nak dimaksudkan tu, sekiranya anak tu anak lelaki, dia akan jadi sama seperti pakcik dia, adik-beradik lelaki bagi si isteri tu. Jadi semua jawapan yang diberikan oleh Rasulullah tu benar-benar tepat dan betul. Sebab itulah dia yakin bahawa Nabi Muhammad ni benar-benar seorang Nabi dan seorang Rasul. Itu kekuatan.